Hadis ke-6. Daripada Sayyidina Abu Abdullah Al-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang halal itu jelas dan perkara yang haram itu jelas, dan di antara kedua-duanya terdapat perkara yang syubha, tidak jelas hukumnya, yang kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Sesiapa yang berhati-hati terhadap perkara yang syubha, maka dia telah memelihara agamanya dan maruahnya. Namun sesiapa yang terjebak dengan perkara yang syubha maka dia terjerumus ke dalam perkara haram. Keadaannya, seperti penggembala yang membawa binatang gembalaannya berhampiran kawasan larangan, lambat laun dikuatiri dia akan memasukinya. Ketahuilah sesungguhnya setiap raja mempunyai kawasan larangan. Ketahuilah sesungguhnya kawasan larangan Allah ialah perkara yang diharamkannya. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad manusia ada seketul daging, apabila ia baik maka seluruh jasad akan baik. Dan apabila ia rosak maka seluruh jasad akan rosak. Ketahuilah bahawa ia adalah hati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Pengajaran hadis. 1. Mengambil berat tentang perkara yang berkaitan halal, haram dan syubha. 2. Tidak peka terhadap perkara halal, haram dan syubha akan memberi kesan negatif kepada kehidupan. 3. Melakukan perkara haram dan syubha akan menjejaskan kesucian hati.